Mood hari ni kita nak makan simple-simple saja. Terasa sangat nak makan ayam asam merisik style-style orang utara buat. Makan dengan kerang rebus siap kopek. Mudah nak makan kan. Ada pula telur tak berapa nak masak ni. Makan dengan petai, daun serai kayu, terung pipit, tu dia. Benda simple saja, tak gaduh nak tumis apa-apa pun. Go-go dah siap. Tapi kos dia boleh tahan tinggi jugalah sebab kerang pun boleh tahan mahal sekarang kan. Dan ini semua adalah bahan-bahannya. Mudah-mudah sahaja. Penampilan khas kerang segar. Jangan kata saya pakai kerang kerang plastik tu. Okey, bahan-bahan tumbuk ni kita tumbuk sampailah halus. Kalau tak mampu saya buat ni tak apa nak halus pun sebenarnya. Boleh lah kan. Letak terang macam ni, lepas tu masukkan dalam bekas. Lepas tu kita akan gaulkan dengan sos cili. Okey, lebih kurang dalam 2 sudu besar sampai jadi paste macam ni. Dan kita masukkan tomato, masukkan bawang Holland, masukkan cabai besar warna hijau, warna merah. Dan kita gaul-gaul sahajalah. Okey, kalau tak nak gaul, tak nak makan apa dengan bahan-bahan lain, okey, ini saja dah memadai. Tapi hari ni saya nak makan dengan kerang, jadi saya gaul sekali dengan kerang rebus. Tambah sikit daun ketumbar, perah ayam asam limau. Kacau, none. Itu sahajalah. Siap dah resipi kita. Selamat mencuba.